Bariatric diet ekstrim sama dengan cara cepat kurus? Salah, mari saya terangkan. Bariatric bukan jalan pintas untuk kurus, tetapi merupakan salah satu rawatan untuk penyakit obesiti, terutama di kalangan orang dewasa yang dah try macam-macam cara untuk turunkan berat tetapi tidak berhasil. Tetapi diet ekstrim lebih kepada kurangkan kalori sahaja. Bariatric boleh kurangkan hormon lapar, stabilkan hormon kenyang, boleh kurangkan rintangan insulin dalam badan dan juga boleh reset metabolisme badan. Diet ekstrim ini boleh menyebabkan cepat kurus dan juga cepat naik balik, ada risiko untuk binge eating dan juga meningkatkan tekanan mental. Bariatric ini boleh menurunkan 70 ke 80% berat berlebihan, boleh membantu untuk kawal penyakit metabolik seperti darah tinggi, kencing manis dan juga kolesterol, boleh membantu untuk pesakit tidur dengan lebih baik dan juga meningkatkan kualiti serta keyakinan diri. Selepas pembedahan bariatric, pesakit perlu dipantau oleh doktor yang merawat, dietitian, nurse dan juga support team supaya sentiasa berhubung dan tahu follow up pesakit sendiri. Jika diet ekstrim buat anda cepat letih, lapar dan berat cepat naik, bariatric pula ialah jalan yang lebih selamat dan realistik.